Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua, bos-bos sekalian dan rakan-rakan yang menghadiri Zoom ini. Uh, jadi Zoom ni dinamakan Halakah Harian. Jadi sementara tu kita nak jemputlah, kita nak spam sikit, spam kita nak panggil orang jemput masuk sebab ni adalah program Zoom dan halakah ni adalah perkumpulan. Halakah ni kalau dalam bahasa Arab dia bulatan. Bulatan lah. Uh, uh, Maksud dia kita perbincangan ilmu yang dibuat dalam kumpulan kecil, seorang demi seorang demi seorang seorang. Seorang beritahu ilmu dan yang lain mendengar. Tetapi pada halakah kita nak buat ni, kita nak buat halakah Think Quran. Bagaimana? Senang je. Kita dah guna dah aplikasi Think Quran ni, tetapi sebenarnya tak ada siapa pun kita nak sparring partner sebab kita belajar melalui aplikasi, tetapi kita nak bertalaki tu, tak ada orang nak bertalaki. Dan halakah harian ni bukannya untuk saya betulkan bacaan makhraj rakan-rakan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, tetapi kita nak mengeluarkan bacaan. Dah berapa minit? Okey, jadi jom kita tunjuklah sampel dia. Jom sampel dia. Share screen. Okay. Jadi kita bermula dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dia adalah aplikasi Tun Quran. Kalau sahabat-sahabat belum tahu, sekarang dah tahu. Okay, nak besarkan sikit dah. Okay, besar sikit. Kita mula, okay. Ini surah Al-Fatihah berserta dengan terjemahan dia. Jadi saya tutup terjemahan dia, saya besarkan sikit. Kalau tak ada terjemahan macam ni, sahabat-sahabat nampak tak maksud dia? Kalau tak nampak, maksud dia sahabat-sahabat masih belum menggunakan Tingkutan. Itu saja. Jadi saya bermula, saya maknakan ayat-ayat Al-Fatihah ni, saya baca dan maknakan. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Rabb, Alamin seluruh alam. Dalam terjemahan Quran ni menggunakan seluruh alam. Jadi terima saja. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Maliki, pemilik, Yaumi, hari, Ad-Din, agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepada engkau, na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan kepada engkau, nasta'in, kami memohon pertolongan. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami. Sirata, jalan mustaqim, yang lurus.
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sirata, jalan, allazina, orang-orang yang an'amta, engkau telah beri nikmat, alaihim, atas mereka, ghairi, bukan, makdubi, orang-orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka, walada, bukan, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Begitulah kita baca uh, halakah ni, kita baca surah yang kita nak dengan makna dia. Itu saja. Kemudian, Sadaqallahul Azim. Okay, sekarang kita setiap pagi sama ada kita baca surah Yasin ataupun baca surah Al-Waqiah. Jadi kita ambil surah Al-Waqiah lah. Dan halakah ni dalam perkumpulan kecil lebih kurang 4 ke 5 orang sahaja. Jadi masa yang kita ambil buat halakah ni memang sangat pendek. Tujuan dia memang kita nak mendekatkan orang dengan Al-Quran. Kita nak bagi, keluarkan bacaan kita. Kita nak jadi 100% user Think Quran. Kita ambil surah Al-Waqiah. Al-Waqiah. Kita ambil sampai beberapa ayat lah. Kita tak habiskan semua. Iza waqa'atil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza, apabila, waqa'ati, peristiwa besar. Betul tak peristiwa besar? Oh, ia telah terjadi. Waqa'ati, ia telah terjadi. Waqi'ah, peristiwa besar. Dan aplikasi ini kita boleh tekan setiap harfiah, setiap perkataan dia. Sebab kita belajar harfiah. Jadi kalau tak tahu, tekan saja. Laisa liwa'atiha Laisa liwa'atiha kazibah. Laisa, bukankah, tidak pasti. Tidak, okey, tidak. Liwa'atiha, terhadap kejadiannya, kazibah, pendusta. Pendusta. Hafizatun rafi'ah. Hafizatun, penjaga, merendahkan. Rafi'ah, meninggikan. Meninggikan. Iza rujjatil ardu rajja. Iza, apabila, rujjati, goncangan. Ia telah digoncangkan. Arzu, bumi. Rajja, ia telah goncangan dahsyat. Wabussatil jibalu bassa. Wabussati, dan ia telah dihancur leburkan. Jibalu, gunung kanang. Basan, penghancuran. Fakanat haba'am mumbasa. Fakanat, maka ia telah terjadi. Haba'an, debu. Mumbasa, bertebaran. Wa kuntum azwajan salasa. Wa kuntum, wa dan kuntum, kamu semua. Dan kamu semua telah azwaja, berpasang-pasangan, pasang-pasangan, salasah, tiga. Salasah, tiga. Fa ashabul maimanati Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Fa ashabu, maka sahabat, maka para penghuni, maimanah, golongan kanan, yang sebelah kanan, ma, apa yang, apakah, ashabu, para penghuni, maimanah, yang sebelah kanan. Dia terjemahan dia maimanah ni maksud dia senyap sebelah kanan. Tapi kalau terjemahan dia, dia golongan puak pihak kanan. Jadi
untuk terjemahan dia macam ni. Tapi bila kita nak maknakan perkataan dia macam tu. Itu je. Jadi sahabat-sahabat yang menggunakan Think Quran ni kena yakin percayalah. Perkataan fa ashabu ni maksud dia maka para penghuni. Mai mana ni yang sebelah kanan. Itu je. Dan kemudian kalau nak tahu terjemahan lengkap ayat dia, kita buka terjemahan. Okey? Okey ke okey? Ayat ke-9. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wa ashabu dan para penghuni masy'amati golongan yang sebelah kiri, golongan yang malang, ma apakah ashabu para penghuni masy'amati golongan yang malang. Tapi kalau kita terjemahkan dia jadi golongan kiri. Macam tu lah. Jadi terima je. Masy'amati golongan malang. Wassabikun sabikun dan orang-orang yang mendahului orang yang mendahului. Jadi kita nampak pengulangan ni. Sabikun, sabikun. Dan sahabat-sahabat dalam Al-Quran ni banyak perkataan-perkataan yang berulang. Jadi sahabat-sahabat boleh faham perkataan yang berulang tu satu je tapi ada di beberapa surah yang lain. Ulaikal mukarrabun. Ulaika mereka itu mukarrabun golongan yang didekatkan. Orang-orang yang didekatkan. Fi jannatin na'im. Fi di ataupun dalam pada dalam di dalam jannati syurga. Syurga na'im yang penuh kenikmatan. Sullatun minal awwalin. Sullatun segolongan besar mina daripada awalin orang-orang yang pertama. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilun dan sedikit mina daripada akhirin orang-orang yang terakhir. Ala sururim mauzunah. Ala atas sururin rahsia katil sururin katil mauzunah disulam. Jadi itu saja kita baca ayat Al-Waqiah 1 hingga 5, Sadaqallahul Azim 1 hingga 15. Jadi begitulah sahabat-sahabat kita punya halaqah harian. Simple saja. Yang penting kita nak faham apa yang kita baca. Uh, jadi itu saja daripada saya. Halaqah harian tak ambil masa yang lama. Cuma ambil 15 minit sehari. 15 minit sehari. Jadi insyaAllah kalau yang penting dia kita kena buat bermula daripada rumah. Dan program ni cuma nak mengajak sahabat-sahabat untuk beranikan diri ataupun cari sparring partner. Untuk sahabat-sahabat melafazkan, memaknakan perkataan-perkataan bersama saya. Jadi itu saja daripada saya. Halaqah harian bersama Syafiq Adam. Biasa. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot.